Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin warhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah, sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dhalin al-mudallin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Selamat malam sedang pendengar sekalian. Sebelum daripada kita tidur, kita minta tazkirah masalah keburukan malam. Mana keburukan malam yang aneh dah. Yang aneh. Cara-cara kita nak jaga keburukan malam saat ini tu lagu mana? Mengikut ajaran Quran dan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara masalah akhir suratul Baqarah. Dua ayat daripada akhir suratul Baqarah untuk menjaga kita di waktu malam. Sebagai penjaga kita. Yang Tuhan beri kepada kita, yang Nabi ajar kepada kita. Rahsia yang pertama daripada dua ayat akhir suratul Baqarah, Nabi telah bersabda bahwasanya siapa-siapa dia baca akhir suratul Baqarah pada satu malam ni kafatahu, memadai atas kita. Itu adalah rahsia yang pertama. Rahsia yang pertama mencukupi di atas kita segala-galanya. Mana dia mutlak, tidak kira segala keburukan. Ini telah sarah dah. Yang kedua pula daripada akhir suratul Baqarah, dua ayat akhir suratul Baqarah. Hadis yang kedua, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi am. Tuhan telah tercatat, telah tulis dua ayat suratul Baqarah ni 1000 tahun sebelum daripada jadi langit dan bumi ni, untuk nak beri sedia kepada manusia sebagai alat menjagakan kita daripada syaitan dan daripada segala keburukan, dan memadai di atas kita segala kebaikan. Seperti hadis yang pertama ni, kafatahu, memadai belakang. Maka hadis yang kedua pula, Nabi telah bersabda bahwasanya siapa-siapa dia baca dua ayat akhir suratul Baqarah 3 malam berturut-turut, syaitan tidak hafir rumah dia, tempat duduk dia, dangan dia, rumah dia, tempat duduk dia. 3 malam turut-turut, salat 3 malam turut-turut, syaitan tidak hafir. Jangan lagi nak masuk, tak masuk langsung. Nak hafir pun tidak ada dah. Hadis kedua. 1000 tahun sebelum berada jadi langit dan bumi lagi dah. Saya tulis ayat ni untuk nak beri kepada kita. Untuk nak beri kepada umat Nabi Muhammad. Ini di atas kelebihan dua ayat daripada akhir suratul Baqarah. Dan malam ni pula kita nak berbicara masalah hadis yang ketiga. Hadis ketiga kelebihan suratul Baqarah. Ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dia kata lagu mana? Bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm lam yaftah qad illa al-yawm. Ini nak ayat atas kelebihan dua ayat daripada suratul Baqarah. Bernama Jibril, maknanya
Berserta dengan Nabi itu Jibril ada. Dia bersama dengan Nabi. Maka sami'a naqidan min fawqi. Telah dengarlah naqidan suara atas langit. Suara seperti kata kita buka pintu bunyi krek tadi. Suara lagu mana wallahu a'lam lah. Tapi naqidan suara di atas langit. Farafa'a ra'sahu. Jibril dengar ke atau Nabi Muhammad dengar, itu khilaflah di antara ulama dah. Maka akadlah Jibril palanya atau Nabi akadlah palanya. Faqala hadza babun. Maka kata Jibril kata dah. Hadza babun, itu bab minas sama' futihal yaum, telah dibuka pada hari ini, lam yabta'u qat illa al-yaum. Tidak pernah buka pintu langit itu melainkan hari ini yang buka. Ini ayat terkelebihan 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Fanazala minhul malakun. Maka turunlah malaikat tu. Faqala hadza malakun nazal al-ard lam yanzil qad illa al-yawm. Fasallama. Maka malaikat turun mari bersalam. Wa qala abshiru bi nuraini utiyatuhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Abshiru, gembiralah, binurai, 2 nur, 2 cahaya. 2 cahaya ni aku bui. Dah, salah Tuhan bui. Tuhan tidak pernah bui Nabi sebelum daripadanya. Mana bui kepada Nabi, bui kepada kita, kepada umat. Dia bui kepada Nabi, seolah-olah bui kepada kita, kepada umat itu. Kepada 2 nur tu, Fatihatul Kitab wa khawatim suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Fatihatul Kitab, suratul Fatihah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dhalin saat itu. Kita baca lasmaya itu. Itu suratul Fatihah panggil. Itu 1 nur. Yang kedua pula, nur yang kedua pula akhir suratul Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah. Sampai akhir ayat dah. Wa'fu anna wa lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Bermaknanya Tuhan beri kepada kita 2 nur. 1 nurnya daripada suratul Fatihah. 1 lagi pula nurnya 2 ayat daripada akhir suratul Baqarah. Kita dapat 2 nur dah. Dengan 2 ayat ni, maka kita berjaya dalam hidup. Ni bahawa Arhamur Rahimin, Tuhan sangat kasih sayang kepada kita. Takut kita sesat dalam perjalanan hidup. Dia beri 2 nur dalam hati, mata hati kita. Kita beramal sebenar-benarnya, kita akan dapat nur itu, kita tidak akan sesat sama sekali dalam beragama, dalam beribadat. Ini ayat mafhum hadis ni, kita didapati dengan hadis ni, bahwasanya buka pintu langit sana itu pekerjaan yang paling besar sekali nak turun mari. Satu dah. Mereka turun mari satu pekerjaan yang paling besar, satu benda yang paling besar sekali. Sebagai mab'us, sebagai utusan Allah Subhanahu Taala nak beri kepada Nabi Muhammad. Seolah nak beri kepada kita lah. Itu maknanya kesimpulan daripada hadis yang pertama. Menunjuk kepada kita akhir dua daripada nur saat itu suratul Fatihah dengan 2 ayat akhir suratul Baqarah saat itu. Nurain, 2 nur saat itu yang sangat besar untuk kita. Beri kepada Nabi Muhammad dan beri kepada umatnya. Itu satu. Kita dapat mafhum daripada hadis tadi. Yang kedua pula, telah berkatalah malaikat itu, lam taqra bi harfin minhuma illa a'taitahu. Tidak akan baca
biharfin, satu daripada hurufnya, minhuma daripada kedua daripada surah Al-Fatihah dengan dua ayat akhir surah Al-Baqarah saat itu, illa ataitahu, maka telah berilah kepada dia. We follow, we know saat itu. We know dan we follow kepada dia. Satu huruf 10 follow. Dan satu huruf pula boleh satu nur pula dah. Dengan dua surah ni. Ini ayat terbesar dua surah ni. Ini kelebihan yang paling besar sekali Tuhan beri kepada Nabi dan Tuhan beri kepada kita sebagai umat dia. Kita menghargaikanlah dua nur ini, dua nur saat itu daripada surah Al-Fatihah dan dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, Amanah Rasul sampai akhir. Itu mafhum hadis daripada kedua. Mafhum hadis yang ketiga pula, bahwasanya telah dinamakan surah Al-Fatihah dengan dua ayat akhir surah Al-Baqarah, nuraini, dua nur, dua cahaya. Abshir binuraini. Gembiralah kamu dengan dua nuraini. Kita gembira. Kita terima dengan gembira. Kita beramal dengan gembira, suka hati kita dapat nur. Ini cahaya. Yang kita tidak dapat cahaya, jalan luar gelap. Seperti buta dengan tuli. Untuk nak menemukan kebenaran dalam hidup. Dia tengok bijak terang mana sekalipun. Kaya terang mana sekalipun, nak beli nur ni tak boleh. Bijak terang mana sekalipun, nak dapat nur ni tak boleh. Kata tak boleh. Abshir binura ini. Dengan Fatihah Kitab, surah Al-Fatihah dengan dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Itu mafhum yang ketiga. Dia faham mafhum yang keempat pula daripada hadis tadi, bahwasanya yang kita baca setiap ayat daripada surah Al-Fatihah dan dua akhir daripada surah Al-Baqarah itu, Tuhan jadikan sebagai nur dalam perjalanan hidup kita. Cara beribadat kita, cara beragama kita, cara berakidah kita, kita tidak akan sesat sama sekali. Itu yang keempat. Mafhumnya keaneh pula daripada hadis tadi, kita dapat kenyataan bahawasanya memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada anbiya yang dulu, nabi-nabi yang dulu. Kerana nabi-nabi dulu tidak beri. Dia beri kepada Nabi kita Muhammad dua nur sana daripada surah Al-Fatihah dan daripada dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Ya kena pula cara-cara beramal. Kita nak beramal lagu mana ni surah Al-Fatihah ni. Dan dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Nak beramal lagu mana? Nabi suruh baca, beramal. Dia tidak royak cara baca apa kali tidak nyata. Tidak jelas kepada kita. Yang jelasnya baca surah Al-Baqarah ni pada malam. Masuk waktu maghrib, bacalah surah Al-Baqarah. Tapi ini pula mengikut ilmu mujarrab. Awal telah terjeribah. Kita beramal dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu a'zam ayat, a'zam kalimat, a'zam ayat kursi dah, a'zam kalimat, wa a'zam doa, ihdinas siratal mustaqim. Itu satu nur. Doa yang ihdinas siratal mustaqim. Dan lain-lain kata alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim itu lebih banyak lagi. Lebih. Tapi dalam surah Al-Fatihah itu memada kita
dengan doa kata ihdinas siratal mustaqim. Itu sebagai nur kita. Minta Tuhan tunjuk jalan yang betul kepada kita. Jalan yang serga betul terus kepada serga lagi. Tidak ada selap belok. Tidak ada taraikal qidadah. Bermacam-macam jalan. Kan di masalah ini bermacam-macam jalan. Taraikal qidadah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita beramal dengan surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah satu kali. Baca 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Amanah Rasul. Satu kali kita ulang tu. Terdid. Ada angin terdid. Boleh tidak terdid? Adakah termasuk dalam bid'ah? Tidak. Banyak ulama-ulama salafah dulu beramal dengan terdid ayat. Nah, Ibn Taymiyah terdid surah Al-Fatihah daripada selepas tersebut sehingga sampai naik matahari. Semaya istisra. Itu ayat Ibn Taymiyah tu dia menetes kalau masalah bid'ah. Tapi terdid ayat surah Al-Fatihah terdid. Mana terdid ulas sebagai wirid. Banyak. Ini pun kita sebagai beramal dia surah Al-Fatihah kita baca banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amanah Rasulullah kita ulas 2 tu. 2 nurai itu. InsyaAllah kita akan dapat 2 nurai sana. Kita akan selamat dalam perjalanan hidup, dalam beragama kita, dalam berakidah kita, dalam cari kebenaran kita. Kita akan dapat nur. Kerana setiap ayat yang malaikat ayat itu akan dapat nur daripada 2 surah surah Al-Fatihah tadi dengan 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kita beramal dengan itu. InsyaAllah kita akan selamat dalam perjalanan hidup kita, dalam beragama kita, dalam beribadat kita. Kerana di zaman ini banyak benda-benda palsu. Zaman ini banyak benda-benda palsu. Zaman khuda'at. Itu adalah hadis Nabi. Itu satu mukjizat daripada Nabi yang telah cerita kepada kita, telah sebut kepada kita. Akan timbul zaman khuda'at. Khuda'at itu banyak penipu. Kita ingatlah ni. Benar tak benar Nabi royak. Itu satu mukjizat yang kita boleh dengar, yang boleh nampak dengan kepala kita. Dalam muamalat tipu duit. Dalam terasak. Nah. Dalam agama bermacam-macam firqah, bermacam-macam puak mari. Itu dibawakan oleh mana? Oleh kuasa-kuasa besar di belakang. Untuk menyelewengkan umat Islam daripada pahaman Islam yang sebenar. Untuk menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran dan hadis dan ulama Rabbani. Bermacam-macam firqah, bermacam-macam puak, bermacam-macam hamil, bermacam-macam ibadat. Dan sebab itu kita sangat-sangat perlulah 2 nurai ini sana. Daripada surah Al-Fatihah dan 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Beramallah dengan ayat ini, insya-Allah akan selamat. Kita beramal saat itu, jangan lalai di hati. Kalau lalai di hati, tak faedah beramal. Molek-molek lagi, lebih-lebih lagi, kita kerti makna. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Apa makna amanah Rasulullah unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun? Wa'fu anna wa'fir lana. Semua itu kita kerti makna, insya-Allah kau sedap kita beramal. Kau bahasa kasih. Amal jadi mujarrab. Dari daging darah kita. Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lalai di hati kepala kita. InsyaAllah 2 daripada nuraisan ini kita akan dapat. Apabila kita akan dapat nuraisan itu, kita tak akan sesat. Kita akan tidak kena tipu oleh penipu-penipu. Yang beramallah 2 nurai ini daripada surah Al-Fatihah dan 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Amanah Rasulullah unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Sampai akhir itu, ini banyakkan urai kita banyak pandailah baca ayat. Perlu kita hajar kepada isteri kita, anak cucu kita, beramalkanlah 2 nur lain sini. Kita akan selamat dalam perjalanan hidup kita.
Kita akan selamat dalam beragama kita, kita akan selamat dalam beribadat kita akan selamat daripada pahaman-pahaman yang menyewengkan daripada dasar Islam. Nah, kita akan selamat daripada kena tipu daya. Kerana nur adalah hati kita. Tercapai nur adalah hati kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.